cantik. Bila aku datang sini je, aku rasa macam masuk dalam movie Chinese tau, Kung Fu Fa Choi. Panjang laluan ni kita nampak banyak rumah-rumah kayu dekat sini kan. Ni sebenarnya suku Miao punya tau. Suku Miao ni suku yang tanam padi dekat sekitar Furong ni zaman-zaman dulu. Tempat ni dia dah wujud 2000 tahun dulu lagi sebenarnya. Lantai ni memang betul-betul batu macam ni. Daripada zaman dulu dah ada. Memang sebenarnya boleh kalahkan Roman punya empire lah sebenarnya. Dia punya seni bina dia. Nak masuk ke Furong Ancient Town ni kena bayar dalam 128 yuan tau. Tapi dengan jejak vacation ni dia orang settlekan semua. Senang, kita just bawa badan je. Bayangkan 2000 tahun lepas kita hidup dekat kawasan ni. Aku suka dia punya cuaca dia, memang dia tak terik so rasa macam best. And then kita rasa vibe-vibe zaman-zaman Yunani dulu. What's that? I think try this one. Wulong, you know wulong tea. Wulong. Oh, it's both the berry, but the they berry. just mix. This one tebu. Kita try kopi teh lokal minum dulu. Buah belanja, buah belanja. Kita try teh awal 5. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tahu hebe, boh. Tak rasa apa. And bayangkan kita minum dekat suasana ancient macam ni, kita rasa seram sejuk tu kan. Roh-roh orang zaman-zaman dulu yang mati perwira datang serap masuk dalam kita. So kita rasa teh ni lagi sedap sebenarnya. Jumpa roh tengah berjalan-jalan. Oh, beautiful. Okay, come here. Hi. Nak tengok full story, search je channel Fikri Zamri.